cara ular, cara apa, ular dia panjat. Okey. Dia ke air memakan hujan. Dia buat dia banding air hujan. Okey tak? Apa kita keluar ke sini lah. Keluar ke sini. Okey. Okey. Ayo. Takut air kan? Takut tak? Oh, tengok. Oh, dia banyak kan? Banyak kan? Dia agak takut. Tak tahu siapa dia takut. Aku boleh tengok cara ular, cara apa, ular dia panjat. Okey. Dan itu dah. Tinggal nak ambil dalam rumah. Apa ni? Abang nak kena beli ayam. Ini kena beli ayam ni. Macam dia lapar. Itulah, apa sini kita tengok kan. Ular, dia boleh panjat. Memang dia boleh panjat. Apa aku tak tahu ular takut air hujan. Ular ambil belah je kot kan. Ular orang lain dah ular ambil belah takut hujan. Kita biarkan dia dulu. Lepas tu kita nak stop di gambar. Cantik lah. Saya tak apa. Ni boleh. Ada buat ni dekat sikit. Dekat ah. Ada zoom. Okey. Okey, so guys. Ular band ni aku macam aku tak sihat. Sebab dia mungkin dia nak mengawal. Jadi kita nak dapatkan makanan yang segar-segar, yang fresh kat dia. Sebab abang nak mumbai dalam seluk ni. Dia main seluk. Dapat khabar abang lagi nak. Abang nak beranak dah ni. Abang pun nak beranak dah ni. Nak beranak dah? Ya. Kita abang nak buat tunggu dia. Siapa boleh main tengok muka dia. Dekat. Kau boleh tengok muka dia tu. Kau nampak muka dia tu. Kulit dia macam tak apa nak elok lah. Sampai kena cuba dapatkan ayam kat dia.
Saya nak tunggu dia. Mana abang nak tunggu dia? Bukan juga boleh duduk depan-depan macam tu. Duduk itu lagi. Ada. Dia kan dia tak pernah apa. Apa kan jaga buat tu dia bagi kena rumput kan. Apa fikirlah kalau ular besar ni pun punya susah apa nak ambil. Kau fikir kalau ular jenis ular yang besar-besar, apa fikir tengoklah. Apa fikir, apa buat kira-kira sikit kan. Apa fikir tengok kan, macam mana wamba ataupun orang kata Vietnam handle kan. Ular yang dia kata ada dalam rumah tu apa semua bagai yang lekat sudah rumah-rumah orang tu. Saya boleh tengok sendiri. Benda ni bukan senang tak tak? Jadi dah. Saya baru dah setengah. Dah kan? Saya takut. Okay. Sekejap makan besar. Dia duduk tau. Ni Abang nak kena rendam air sikit. Okey kan? Buat ni. Potong. Start biar masuk tu. Abang nak kena rendam air tu. Bagi dia berendam sikit. Lepas tu baru kita bagi makan. Okey kan? Follow Abang. Okey. Memandangkan Lucy Abang nak dalam ni. Tu si Patty ni. Si Patty nak salin kulit tau. Apa nak tengok ular kalau nak salin kulit macam mana. Aku pun dekat ni. Yang ni dah sakit Yang ni apa dah buat kulit jadi kelabu. Betul? Macam ni. Sini lagi. Tu abang nak angkat ni. Abang. Oh, bapak ni. Abang nak masukkan dekat ni. Dalam bilik tu. Okey, tak. Allah. Jom. Kita mula ni dulu. Saya nampak depan lebang tu. Cuba cuba buat air hitam ni. Air hitam ni.